hati-hati. Ramai orang dah celik emas. Jadi, kemungkinan banyak juga scam emas sekarang. Ramai juga yang berfikir dia buat pelaburan bijak tapi sebenarnya terperangkap. Saya jumpa ramai orang beli emas murah 20 ke 30% bawah harga pasaran. Akhirnya, emas tersebut adalah emas palsu atau rupanya skim yang tak sah. Ratusan rakyat Malaysia rugi jutaan ringgit setiap tahun sebab kena scam dengan emas. Bukan emas yang tipu tetapi orang yang mengambil kesempatan terhadap mereka yang dah mula celik emas. Formula scam senang saja. Mereka janji pulangan yang tinggi, harga jauh bawah pasaran. Logiknya mana ada orang jual emas untuk rugi, betul? Sekiranya ada tawaran pulangan seperti ini, lari jauh-jauh. Sebab emas tak ada pulangan dividen. Sebab itulah saya pilih Public Gold, syarikat ni sah berdaftar, patuh syariah oleh a money advisor dan emas didatangkan dalam sijil ketulinan 999.9. Public Gold sudah lebih 17 tahun dalam pasaran. Ada cawangan seluruh Malaysia dan luar negara. Beli pun direct dari syarikat, bukan orang tengah. Sekiranya anda berdaftar hari ini dengan saya, anda hanya berdaftar melalui bimbingan saya sahaja, tetapi anda boleh beli direct dengan Public Gold. Bagi anda yang sudah lama tercari-cari syarikat emas yang terbaik, inilah pilihan yang tepat. Anda boleh rujuk pin video saya 5 langkah mudah untuk daftar akaun emas secara percuma sahaja. Dan saya akan bimbing anda sebaiknya. Follow for more.